Howdy nenek moyang semua. Apa khabar? Sihat kah? Kenapa nak pergi buka mawar? Ni. Howdy nenek moyang semua. Apa khabar? Sihat kah? Suara hamba kuat sangat ke? Okey, sudah ni rasanya. Howdy semua. Selamat datang nenek moyang. Selamat datang follower. Apa khabar? Sihat kah? Apa khabar semua? Sihat kah nenek moyang semua? Howdy Apeng, Muro, Kamal Syawal. Siapa ni? Todak Kasya. Howdy. Assalamualaikum. Selamat malam. Salam hari Selasa ya. Apa terus itu? Apa khabar? Sihat kah? Nenek moyang semua. Sihat kah semua? Songkok Kaheze, selamat datang. Selamat datang nenek moyang semua. Apa khabar? Sihat kah? Apa khabar? Sihat kah semua? Bentar ya, mau share live dulu. Ya, nenek moyang semua mau share live dulu, ha? Okey sudah. Nenek moyang semua yang lain ni minta tolong bantu juga ya, share live hamba ya. Dan juga minta tolong bantu tap skrinnya. All day. Selamat malam semua, selamat malam. Apa khabar? Sihat kah? Ya. Suara handphone pula sekejap ya. Okey, sudah. Sudah hamba nampak Isa masuk. Hamba nampak Isa masuk. Boy Sevenji, selamat datang. Howdy talk about howdy. Isa dah kena main lagu ni ha. Kalau dia masuk wajib lagu ni ha. I did, and you're about to find out. Ya. You hear that? Ini khas untuk Isa lagu ni. Smell that smell. La 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 lava. Isa masuk lagu ni wajib ada. Isa nak tanya, Isa ada dengar angin tak daripada mic? Ada dengar angin tak daripada mic? Nak tanyalah, ada dengar angin kah? Isa, terima kasih untuk punch card-nya. Terima kasih sudah oren. Terima kasih. Isa mau tanya, ada dengar bunyi angin tak daripada mic? Okey, jadi tidak ada ya? Tidak ada bunyi angin-angin, tidak ada ya? Tidak ada bunyi angin-angin ya? Ada sikit bunyi angin, ada sikit ya? Sekejap, sebentar. Okey, kipasnya sudah dialihkan. Okey.
kena gagak tu. Tu kena gagak tu. Oh, kena gagak tu. Wan Muhammad ya. Wan Muhammad, terima kasih untuk basikatnya. Terima kasih sudah oren. Semoga dimurahkan rezeki. Ni siapa ni? Betul lah. Orde kanda. Minum juga Ya, minum dulu. Minum dulu. Apa khabar kanda, sihat? Ya, baik, sihat saja. Baik saja ya. Bagaimana? Ya, sihat. Babun mana? Tadi macam nampak ada kelibat ya. Ha? Baiklah Isa. Mantaplah share-nya, terbaik Isa. Terbaik. Tadi macam dia ada di kampung tadi rasanya. Nana, howdy Nana. Assalamualaikum, selamat malam. Kali tak yang nampak di kampung. Memang suara tuan beginikah kalau di luar? Oh, tidak. Kalau di luar suara saya macam ni. Suara saya macam ni kalau kat luar. Gitu. Tapi sebab in karakter Escobar, suaranya macam ni. Begitu. Suara Jalil. Suara Jalil ya. Ya, itulah. Jalil tak hidup Hari ni tiada yang ceroboh lagi ada yang masuk tapi dia kata dia mau memburu. Dinda kata setakat untuk melangsungkan kehidupan saja, sekali buru saja. Lepas itu tidak boleh Mana? Tidak ada. Jadi kali tak dia bawa, nampak dia bawa pondok kanda itu Bawa pondok kanda dia buat apa? Bawa pondok kanda tu siapa tu? Tu. Yep. Ini apa ni Gusta? Mana? Tak tahu ke dia ke mana lepas tu. Sudah hilang Apa Gusta ni? Oh, faham. Tak sakit tak Tidak sakit. skin lah. Apa dia? Ni kamu tidak skin ke Gusta ni? Tak nampak kan dah? Tak nampak. Ada 2 ekor tau. Oh, tak nampak. Kesian. Ainli, terima kasih untuk basikatnya. Terima kasih sudah oren. Semoga dimurahkan rezeki. Kanda ingat Kanda mau pergi pergi berkuda. Pergi berkuda? Ya, pergi berkuda mau tengok di sana tempat baja. Tengok dah tempat tanaman kita ni. Mari ya. Kena. Ya. Kita ronda-ronda. Nampak guna 2 kuda lah nampak. Nampak ramai ya. Nampak gagah. Ya. Oh, ada petanda. Ada petanda ya. Ya. Kenapa aku dah Dinda sangkut kat ni? Aduh. Ya, memang.
Tak sakit cakap, tidaklah, biasa saja. Tak sakit pun. Dah lama buat, sudah lebih 6 bulan. Mari kita pusing. Dah hampir setahun dah begini. Begitu. Mari. Kita pergi ke tempat baja dahulu. Mari. Jalan santai-santai ya. Santai-santai. Kalau ada nenek moyang bawa laju lah. Ya, ada nenek moyang kah? Tadi kan dah dapat dah dapat petanda dan firasat tadi. Kejap ya, kan ada benda mau buat ni. Baik. Oh, ada Rion. Terima kasih untuk pasikatnya, sudah oren-oren, mantap. Semoga dimurahkan rezeki. Nenek moyang semua mana yang belum follow hamba, boleh follow hamba ya. Bantu-bantu juga tap-tap screennya dan juga bantu-bantu share juga lah hamba ya. Kasih share banyak-banyak. Jeff, terima kasih untuk orennya, terima kasih sudah orennya. Okey. Tadi tak kena kipasnya, jadi panas sikit. Ni sudah alihkan sikit bagi kena. Gitu. Memang semua mana yang belum oren-oren lagi tu boleh kasih oren-oren dulu ah. Ya. Mana yang belum oren-oren tu boleh kasih oren-oren dulu. Ya. Mana yang belum saya boleh kasih share dulu. Mari. Mana yang belum saya boleh kasih share dulu. Sama-sama itu bantu-bantu juga tap-tap screennya baru 4k like. Ada nenek moyang kah di hadapan Rasa macam ada. Ada. Ada kan dah, ada. Ada nenek moyang. Mencecet lagi. Kamu kena ambush kah? Ya, kena. Tiba-tiba saja nampak coklat di kiri. Iya. Tahu menggelabah semua. Tapi kita mana mau membunuh, kita mau mati saudara kita kan. Kita mau main-main sama dia saja. Iya, kita saja main-main dengan dia kan. Main gurau-gurau saja, kita bukan takut pun. Iya, mana takut. Tidak takut lah. Ini baru jumpa saja sudah tembak, jumpa saja sudah tembak. Kita mau manja-manja sama dia saja. Ya. Cobalah guna skill pakai kuda tu masing-masing. Kan. Ya. Kat sinilah baru. Ya. Oh, tu. Ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. Ada lagi.
Kena gagak, kena gigit. Aduh. Anik MRP, terima kasih untuk 20 rosesnya. Mantap lah. Terima kasih juga untuk 6 finger heartnya. Terima kasih Anik ABRP. Selamat datang. Salam kenal. Kalau belum follow boleh follow ya. Terima kasih untuk gift-giftnya. Mantap. Anik ABRP, terima kasih juga untuk punch card yang sudah oren-oren. Mantap Anik ABRP. Ya. Kalau belum kena hamba kau bawa gasak. Ya. Wish, nasib baik. Ada lagi kah? Oh. Wah. Terima kasih untuk 6 rosanya. Terima kasih Anik ABRP, terima kasih untuk 6 rosanya. Terima kasih. Semoga dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan. Terima kasih. Mantap, 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 mantap. Wih. Donat yo, mantap. Wah, terima kasih untuk 3 donatnya juga. Sudah ni kah? Sudah habis tas kah? Ada tas ya? Hamba tidak buat tas pun. Sekejap sebentar. Gift gallery ya. Ada gift gallery ke? Oh, mantap lah. Terima kasih Anik. Terima kasih Anik untuk ni. Gift gallery-nya. Terima kasih terbaik Anik ABRP. Terima kasih. Semoga dimurahkan rezeki, mudahkan segala urusan. Terima kasih. Mantap. Ada surat lah. Siapa hantar? Entah. Wah, betul. Mana? Kanda babun dekat kampung. Oh, okey. Balasan. Nah, salam. Kanda. Ada. Nak. Ada. Tempat. TAP. MET. Baja. Ajab. Itnan. Adna. Anas. Ke kampung. Kampung Gio. GNU P MK. Howdy Tuan, howdy Anik. Apa kabar? Sihatkah? Oh, mantap. Kena gagak dia kena gigit ke? Mana kena gagak? Oh, ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. Ramainya. Banyaknya. Ada lagi. Oi. Kena gagak, kena gigit ke? Terkejut lah. Kita free cam dulu, Kena gagak, kena gigit ke? Macam mana nak balik kampung ni nenek moyang? Macam mana nak balik kampung ni? Okey, kampung dekat sana. Hamba kat sini.
Kita cuba ya. Kita cuba rantas beruang ya. Okey, kita cuba rantas ah. Satu. Okey. Kita cuba rantas. Ada 2 ekor. 2 ekor. Wah, 2 ekor. Wah, 2 ekor ah. Oi, ada 2 ekor nenek moyang. Ada 2 ekor beruang ah. Nasib baik. Nak kena gagak. Ari, Babon. Ya. Babon nampak kena gagak tak? Tak. Kena rasa macam dia kena cium dengan nenek moyang ah. Ya kah? Ya. Serius ah? Ya, tadi kena kejar dengan 2 ekor tau. 2 ekor apa? Nenek moyang. Beruang. Ya kah? Ya, beruang yang besar-besar tu. Kena kejar 2 ekor tau. Ya kah? Ya. Oh, tak kanda gagak selamat. Nak ikut kanda pergi ke tempat Moon Herbs. Mari. Mari. Ni macam mana ni? Oh. Anak lembu. Anak lembu? Ya. Kamu sudah ambil kulitnya ke? Sudah. Dagingnya sudah ambil. Abang tu nak buat kompang lah. Nak buat kompang? Ya, boleh, kamu simpan. Kamu simpan. Oh. Bukan. Kompang bunyi macam tu kan? Bunyi macam ni. Macam mana? Wah. Ada kompang ah. Ya. Nampak? Ya. Lama. Nampak ni ada irama merelong. Ya. Bon tengah basilat ni. Jangan masuk, jangan masuk. Ya. Jangan masuk. Oh. Jangan masuk. Oh boy. Okey, habis. Ada lagi. Ada lagi. Ayo. Ini pengantin belum sampai pelamin lagi. Ya. Ya. Hey, kebal. Ya. Kamu okey kah? Ni, kenapa ni? Okey, saya kanda. Bukan seekor kanda, 2 ekor kanda. 2 ya? Ya. Ya kah? Kanda nampak seekor saja? Ada 2. Satu tadi Badul. Ya. Tengok. Abang ada cipta satu benda baru. Simpet. 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 Ya. Dekat apa? Bon tu nampak. Saya seluar kamu mana? Terima kasih untuk punchcardnya. Terima kasih trend sudah baru kan, oren-oren. semalam Terima seluar kasih. kau, ya. Habis tu, tak beli baru buka. Abang tu dah pusing kan seluar tu pun dia koyak jugalah kan dah koyak ke belakang. Oh ya ke? Ya. Ada dia pusing kan. Macam pusing kan. Tapi tak sejuk ke babon? Tak. Betulnya. Tu kan Bun dah tutup ni. Tutup kaki Bun tu. Oh ya ke? Ya. Mau pergi beli seluar kah? Nak beli seluar baru? Tak payahlah. Ini dah selesa lah kan dah. Betulnya. Ya. Betul ni. Dah ada baju kan? Ya. Yalah. Dah Kanda bukan beli baju dia seluar tak nak pakai pula. itulah. Kanda bukan seekor kanda, 2 ekor kanda. Dua-dua sama saiz tau. Ya kah? Ya.
Okey. Tadi yang kejar kita tu Lepas tu? satu. Kamu jatuh ke apa? Tak. Yang kejar kita tu satu. Lepas tu yang dekat pelamin dekat tempat kahwin pakcik tu ada lagi satu. Ha? Iya lah. Ya. Kamu lalu situ lah. Lalu saja. Kanda lalu di atas. Tidak, Dinda lalu. Apa kita pakcik kan? Lalu saja. Tak pakcik. Kanda lalu nak tengok daripada kan. atas. Besar mana dia? Dinda lalu saja. Lepas skill kuda kita takkan hilang macam tu saja Kanda. Setakat 3-4 ekor beruang tu kita menyelinap di celah-celah mereka saja. Iya kalau Tembak lah. Jual kulit dia. Boleh buat kompang lah Kanda. jangan. Beruang jangan. Boleh lah. Beruang jangan. Tapi kalau tapi kalau rusa macam kamu tu anak lembu tu boleh. Okey. Nanti dah siap buatlah bunyi macam tadi tu ya. Okey. Abang dia nak buat kompang kan dah. Apa? Dia nak buat kompang katanya. Tak tahu apa benda tu. Okay, marilah kita jalan-jalan di mana? tempat apa? Buat apa? Buat ginseng, lepas tu ke Little Creek kita tengok. Mari. Nak naik kuda ke macam mana? Ya naik kuda. Naik kuda ya. Baik. Badul nak ikut Kanda ke Kanda gagak? Kanda ke bawah. Mari. Kita pakcik. Skill berkuda takkan hilang lepas nenek moyang macam tu saja. Tak tembak pun. Nampak? Mau teropong apa? Kanda punya rambut. Mari, babon. Mari. Iya. Mari. Bun rasa semalam Bun tak pakai kasut je. Hari ni Bun bangun tiba-tiba ada ni pula. Steam pack pula. Oh ya ke? Ya. Baik. Nanti Bun tengok balik lah. Memang betul-betul kamu buka seluar kamu kah bagaimana? Ya. Kenapa Kanda gagak sangkut ke? Kanda sangkut ke Kanda? Buat hal lah. Kenapa ni? Oh iyalah kuda sama kuda. Apa dia? Kuda kanda, kuda betina. Oh ya Kalau lah. semalam kita tengok kuda jantan bantai-bantai. iya. Sudah. Hari ni kita tengok kuda betina cuba dibantai oleh batu pula. Musim ya. Kanda. Rasanya Musim bukan sebab tu Kanda. Ya. Kuda Dinda kuda jantan. Dia dah shock dekat kuda Kanda. Dah ni dia tengah offer dekat batu ni. Tak. Sudah okey, baik. Ya, kuda Kanda dia malu-malu. Tak, kuda Kanda kan kuda betina kan, betul? Ya. Kuda Dinda kuda jantan. Semalam waktu kita balik memburu kan kita parking kuda kan. Nampak kuda Dinda ni macam gosok-gosok dekat pipi kuda Kanda. Dia jatuh hati lah tu. Pandai Rodriguez ni ya. Cari yang tua saja. Kuda Kanda umur berapa? Oh, tidak tahu. Tengok. Tak tahu. Mungkin sudah ratus-ratus tahun lah tu kan. Ya, kambing bodoh. Okey, Abadul macam ni. Ya. Tadi Babun lah. Ya. Tadi Babun tidak ada kan waktu kami dikejar beruang kan. Okey. Tak ada. Ni kali ni kalau kita dikejar nenek moyang nanti kan dah tunjuk macam mana kita mau lari. Kita tak perlu nak ni Alah, itu hari pun tunggu je. Okey je. Okey je kan. Bun lari dia kena. Loh, lari ya. Ya. Wah.
Hebatlah babun. Ya. Ya. Well, you know me. Wow. Bun ada cipta satu lagu lah Kanda. Oh, lagu apa? Lagu orang putih. Oh, ya kah? Macam mana Ya, lagu ni? Kanda mau dengar kah? Boleh? Okay, Kanda ready tapi tolong jangan rilis ya lagu ni. Oh, ya kah? Okey, apa Ya. lagu dia? Bentar. Ready ya Kanda? Ya. Kenapa? Okey, jap. Cepat ini lagunya. Ya. Mana lagunya? Lagu Bun baru buat lagu orang putih Kanda. Apa lagu dia? Ya. 1 2 3 4. Sustain, big disdain, disdain, good disdain, disdain, good disdain. Disdain, ding, disdain, ding, ding. This the time, this disdain. This the time, this thing, gonna stick, day. Ya, itu lagu dia. Oh, lagu orang putih ya. Ya. Part mana yang orang putih ni? Nama tajuk lagu Saturday. Apa dia? Apa tu? Saturday. Saturday? Kan Saturday. Today Saturday. Today Saturday. Itulah. Oh, macam tu ya. Oh, tajuk lagunya itu Saturday begitu. Ya, Sate. Saturday. Saturday. Oh. Ya. Ya. Oh. Boleh lah. Sedap ya, sedap. Tak Bila lah, tapi- rilisnya nanti? Nantilah. Nanti orang ikutlah kena. Oh, iyalah. Takutlah nanti. Ya. Nanti orang tiru kak. Nanti orang tiru. Nanti orang tiru lagu kamu. Dah dua lagu. Bun buat kan? Oh, ya kan. Lagu pertama. TikTok hit ni. Ya. Ya. Bakal masuk carta Nusantara nanti. Eh! Kena. Mungkin Bun yang ini terlalu enak kot. Apa si Ci ni hari ni? Kenapa Cik buat hal ni? Tidak tahulah. Ai, Nak cari ke pasangan rasanya ni. ai. Memalukan. Dia suka Bun nyanyi kot. Ya mungkin. Ya, mungkin. Ya. Today Saturday. Today Saturday. Today Saturday. Oh. Macam tu lah tu. Tukarlah nama dah. Today Saturday. Today Saturday. Ya. Belum rilis lagi kan? Nanti Belum. boleh tambah lagi dia punya liriknya itu. Yang Okay. melodinya. Boleh naik ke tu? Boleh naik ke Kanda? Okay. Bun rasa Bun tak nak nyanyi. Kenapa? Takut telinga ku dah terpekak lah. Apa kuda kamu tak naik ni? Wow. Kanda, Dinda tunggu Kanda. Kanda kat bawah lagi. Mana anda kena bawah? Kena belakang kamu saja. Oh ya ke? Jangan tegur. Okey. Shh. Jangan tegur ya. Baik. Diam. Ya. Tempat ginseng kan? Oh, ni tempat ginseng. Ya. Bagus, tidak ada yang mengutik. Bagus. Moonhurst pun tadi tidak ada ya? Muhur tiada. Pun tiada. Ini tempat ni mungkin ada Little Creek. Mari. Little Creek. Mari Little Creek ya. Little Creek ya, mari. Baik.
Sebaiknya tak boleh laju, jalan ni sempit. Bentar lagi kita pasang background muzik lah. Sebentar. How mau? Susah ke bawa kuda ni kan dia? Kalau untuk permulaan senang saja. Tapi dia... Tak tahulah. Susah lah nak kawal kanan kiri kanan dia tu kan dah. Tak apalah, Bun tanah lah. Belajar bawa kuda. Takut! Tak apa, nanti boleh. Nanti tak apa, naik dengan kami saja. Okay. Macam mana nanti kalau Bun tiba-tiba Kuda kan ada asap lah. Kuda kan ada isap tu. Isap singgah kah? Ya. Betul. Isap curut. Ya, isap curut. Ya. Kamu tahu apa nama curut tu? Apa? Off grid. Apa tu? Yang macam tape tu ke? Off grid. Strawberry grapple. Ingat tak rapat tadi. Oh. Pak mau demi tumuan man. Kau mau bawa mau si Mihat Mat Kama. Yama sama Yama si Mihat Mat. Si Mihamat. Oh, ni tempat apa kan dia? Ini. Bun kena pakai seluar ni. Iya, Macam sejuk. dah Sejuk. Macam Bun punya something tu. Beku. Digigit. Masuk angin. Kanda gagak. Ya. Bun dia mengadu. Dia kata macam kena pakai seluar saja. Bila dekat sini dia kata dia punya something itu menggigil. Something tu menggigil lah. Ya. Ya. Oi. Something. Katanya itu bagus lah. Ya. Bagus kah? Ya, itu warna kamu sihat. Perempuan suka je menggigil macam tu. Sudah. Jangan. Bagus tak, hai? Bagus tak? Wagau. Tak boleh bayar. Baru start. Jangan. Bayar. Oh, makin advance tu. Ini kalau dilanjutkan perbincangan kita ini boleh sampai ni Austin tu. Ya. Jauhnya travel. Ini bukan ke nak pergi ke apa ya? Oh iyalah, atas kanan ini kita boleh ambil garam. Patutlah menggigil kamu, Kanda selalu datang sini baju tebal tau. Oh ya. Iya. Patutlah kamu punya kaki. Itulah tengok kuda Kanda isap off grid tadi tu. Baru faham. Ya. Off grid. Tapi ada masanya, Badul. Ya, apa? Kadang off grid, kadang-kadang raya ditu. Wah. Tapi raya Sudah ditu. Kanda, sudah. Kita dah terlalu jauh ni Kanda. Sudah Kanda habis. Ya, baik. Ya. Itu Ada orang ah? nenek moyang panggil. Mana? Hoi, cu, sini cu. Tadi Kanda tak dengar kah? Oh ya, tak dengar. Di mana? Kita lagi jumpa lah ni.
nanti. Jangan. Kalau boleh jangan. Ya, kalau boleh Cukup jangan. lah, 2 kali dah kena. Karena tak tahu hari ni tadi moyang Wapiti datang menegur. Sampai 2 ekor datang tu. Oh. Ni tak Bun tahu lah. tadi pun sama lah. Semalam. Semalam Bun ya. nampak nenek dekat rumah ni, dekat rumah Kanda. Nenek. Ya, Nenek moyang lah. tak tahu. Tapi macam nenek lah. Macam nenek. Ya. Bukan tu ke Kanda? Apa dia? Ikut sini. Kalau kita ikut sana tadi, Ya. Kanda jumpa nenek moyang kali keempat tau. Oh. Okey. Ya. Ini pun ada juga ni. Lagi muncul lah nanti belah kiri. Tu ada orang. Ada. Apa tu? Logo. Logo. Ah. Logo. Ode. Odi tuan. Tidak tuan. Memburu untuk makanan saja ya tuan ya. Ya, untuk makanan saja. Siapa nama tuan ni? Nama saya Pak Ali lah tuan. Pak Ali. Baik. Tuan nama apa? Nama abang Gagak Capek tuan daripada suku Apache. Oh, Nama hamba kau bawa gasak dari suku Apache juga. Gagak. macam mana sebut tu tuan? Gagak. Kakak. Gagak. Itu tuan. Nama hamba kau bawa gasak. Kau bawa. Kau bau. Jadi tuan daripada keluarga mana tuan? Del Pedro tuan. Oh Del Piero. Oh, Del Piero kah? Apa dah lama tak jumpa? Dengan seorang tua bernama Adik. Kamu kenal? Oh, kenal. Abang kamu nama Manap ya? Iya. Hari tambah dah jumpa dia. Oh, tuan dah jumpa dia lah. Ya, waktu tu dia mula-mula mendarat Tuan di sangat sini. rapat ke dia? Tidaklah, tapi dia mendarat hari tu hamba bantu-bantulah dia sikit-sikit. Begitu. Salam pada dia, katakan Tuan Kobau salam pada dia. Tuan Kobau dengan Tuan Gagak. Iya. Tapi tuan tahu kan di sini sebenarnya kawasan yang tidak dibenarkan memburu tuan. Oh, tak boleh memburu di sini. Ya, ini kawasan yang dijaga oleh suku asli daripada Ambarino. Tetapi kalau tuan mau memburu seekor saja tidak mengapa tuan untuk makan kan. Yang tidak dibenarkan itu ya, yang tidak dibenarkan itu jika tuan membawa wagon lah. Kerana kami mau menjaga hasil bumi di sini ya. Ya, benar tuan. Maaflah mengganggu tuan memburu. Tuan boleh teruskan memburu ya. Ya. Okey tuan. Amba hafal tuan nama abang kamu itu. Okey. Nama penuh dia. Abang kamu menetap di mana tuan? Blackwater lah. Baiklah. Nama dia Manap Del Piero Kelinci Senapang Firaun. Tuan betul. Panjang namanya Saya lah. pun tak ingat tuan. Amba ingat tu nama abang kamu tu. Baiklah, teruskan memburu tuan. Hati-hati ya. Tuan. Di sini ada nenek moyang kami. Jangan sampai ini ya diterkam. Apa baik. tu tuan? Serigala. Oh. Baik, hati-hati. Mari kan dah kita teruskan rondaan. Mari. Bagus sebenarnya kudanya pasang lampu. Ya. Tenang kerja kita. Dari jauh Ya. tidak nampak. Sebenarnya kuda pasang lampu ni ada kekurangan dia. Apa dul? Nah, Kenapa? babun. Yalah, dari jauh boleh nampak. Ya, betul. Kecuali kalau kita mahu membawa kuda dalam ramai-ramai, takut nanti kita kehilangan orang di depan, lebih elok kita pasang lampu lah. Gitu. Oh, faham. Contohnya lah ada dalam 10 kuda kah, kan kita bawa. Itu lebih elok pasang lampu. Tapi kalau berdua macam ni saja tak perlu lah. Oh.
Kawan-kawan Bun sebelah mana ya? Kawan Kanda. kamu. Ya, Apa? kawan Bun. Kawan kamu siapa? Awang. Oh, Awang itu tidak tahu ah. Wah, sudah jadi kawannya. Ya, dia Wah. nak belajar dengan Bun. Ya, benar. Semalam Kanda ada kan? Kanda ke bawah tiada. Kanda Ya. tidak ada. Bun mengajar si Awang itu dengan baik sekali. Oh ya kah? Kamu ajar dia ya? Dia ajar cara mendapatkan merpati, kuda dan macam-macam lagi. Oh ya kah? Baguslah kamu Babun. Sangat Ya. membantu. Baguslah Bun. Albert S. Bun. S Bun ya. Satu lagi ke bawah. Ya. Malam Kanda ada berserempak dengan itu kilau dan nate. Okey. Kanda sudah sampaikan apa yang maklumat yang kita dapat daripada Tuan Tajul tempoh hari. Apa respon mereka? Mereka terkejut lah. Kata rupa-rupanya mereka di scam begitu saja oleh keluarga Rosman itu. Ya. Kata Rosman kata itu kawasan mereka kan. Padahal Ya, mereka betul. hanya menumpang saja. Betul. Tapi itulah, nama tidak nampak lagi Tuan Pablo. Susah nak Lama jumpa dia. tu. Ya, Selalu nampak Tuan Nate, Tuan Kilau. Dua tu je. ya. Tempoh kali Ya. terakhir. Dia mencuri tulang. Dia Ya. tidak bina rumah itu ah. Oh ya ke? Kenapa binatang dia lari? Ya. Mungkin ada orang di sana. Mungkin. Ya, ada orang. Di hutan itu. Itu ada orang kan? Nampak? Ada orang. Ya, Dia tangkap kita akan Babun buat ulugu. Ya. Okey. 1, 2, 3. Buat. Ulugu. Audi tuan. Audi. Howdy tuan. Odi dua. Tuan bapak memang memburu kah? Saya memburu. Memburu. Ya. Ada Makan. nampak kelibat beruang? Kenapa? Ada nampak kelibat beruang ke? Kenapa tu tuan? Kenapa? Saya mau penggal kepada dia. Kenapa kamu mau panggil kepada dia? Dia membunuh saudara saya. Mungkin sebab saudara tuan yang mengganggu dia dahulu tuan. Ya. Dia mengacau tanaman saudara saya. Mungkin sebab saudara tuan tanam tanaman di kawasan dia tuan. Ya. Mungkin juga. Ya. Tuan-tuan buat apa ya kat sini? Kami meronda di sini mau melihat sama ada orang bawa wagon atau tidak untuk memburu. Apa ya? Ingin kami tegaskan di sini tuan ya. Sekiranya ini tanah Little Creek ini juga merupakan tanah sebagian daripada tanah suku asli juga di sini. Jadinya kalau memburu, kalau setakat memburu untuk seekor saja tidak mengapa, tapi jangan sampai bawa wagon. Okey, baik. Dan satu lagi, jangan kamu memburu serigala ataupun beruang di hadapan kami ya. Okey, baik tuan. Saya akan Hmm. memburu di belakang tuan. Ya, belakang tidak apa. Belakang tidak Tapi apa. jangan sampai kami jumpa lah tuan. Iya. Kerana abah ingin cerita pada kamu lah. Okey, Serigala itu haiwan suci untuk keturunan Apache, manakala beruang pula haiwan suci untuk suku kaum Wapiti tuan. baik. Faham tuan. Faham. Ya. Jadinya itulah. Harapnya tuan janganlah memburu binatang yang suci bagi kejayaan kami tu tuan. Baik, saya faham tuan. Ya tuan, siapa namanya tuan? Nama saya Budi Arjuna. Budi Arjuna. Kamu menetap di daerah mana tuan? Saya Salman, terima kasih untuk follow-nya. Selamat datang, salam kenal dari Kobau Gasak. Henan, terima kasih untuk panskatnya. Mantap, sudah oren-oren. Moga dimurahkan rezeki. Terima Hamba kasih. terjumpa dengan keluarga Del Piero. Faham. Dia memburu juga ke? Ya, dia memburu tetapi hanya menggunakan kuda saja Faham. untuk sebagai membuat makanan katanya. Tidak mengapa lah. Okey. Baik tuan. Baik ya. Baiklah, teruskan saja tuan. Baik tuan. Semoga bertemu lagi, hati-hati ya. Ya, Selamat jumpa ya, lagi. Baik. Ya, selamat. Baik tuan.
Oh ya, lupa mau tanya. Kalau kita nampak wagon, kita curi wagon. Ya. Memburu tanpa menggunakan panah. Ya. Kanda sudah bagikah sulfur rock yang untuk mereka itu? Anda sebenarnya terlupa lah berapa rate yang kita persetujui jika mau menukar dengan gula. Kalau tak silap Dinda, gula yang mereka perlu beri untuk tukar dengan sulfur itu ada separuh mereka akan bayar kan? Tidak. Sepenuhnya. Sepenuhnya maknanya kena Rate-nya satu berapa? Kira-kira baliklah sebabnya separuh tu 1,200. Maknanya mereka kena tanam 2,400 gula. 2,400. Maknanya 4,800 lah. Ya. Tak bukan untuk jumlah sulfur yang kita bagi tu, sulfur rock itu. Mereka kena tanam 2,400. 2,400. Begitu. 2,400 gula. Kalau mau senang, nisbahnya untuk satu sulfur itu, sulfur rock itu berapa gula? Okey. Satu sulfur kalau dipecahkan boleh menjadi 5 sulfur powder. Kita kita kutip itu berapa banyak? Berapa banyak sulfur rock? Ingat 300 ke 400 lah. 400 rasanya kan? 400 kot. 400 kali 5 2,000. Tapi kita mau bagi sulfur rock je kan, bukan? Sulfur rock saja. Tapi kita imbangkan mengikut apabila sudah dipecahkan lah. Baik. Tak perlu pecahkan, tapi timbal balik itu kita ikut bila sudah dipecahkan lah. Gitu. Baik, jika ni jadi berapa jatuhnya? Apa ni? Jadi jatuhnya berapa satu sulfur rock? Kiranya satu sulfur rock itu 5 gula lah. 5 gula. Ambar kita ambil 4 lah. Tolak sebab dia perlu proses pula kan. Sulfur rock itu ataupun betul, mau ambil 5 juga. Boleh lah 4 pun boleh lah kan dah. Tak kisah pun. Tidak kisah pun. Tak apa. 4 boleh lah satu sulfur rock itu 4 lah. 4 gula. Baik. Aku mau dia tuan. Salam. Hamba dengar kamu makan daging hamba. Wangi lah. Bagi-bagi daging kamu. Ya, ini pertama kali pun sampai sini. Pertama kali. Ya. Bun tak tahu pula atas ni yang boleh lalu. Oi, boleh. Bon. Di dalam ini ada lembu percuma pun. Ya. Kamu mau lah. Kau mau? Ada pisaunya. Nasib hamba boleh pindah-pindah jasad. Itulah belacan pergi bunuh. Kenal dah nanti hamba jumpa belacan siap dah. Si Wangi pun sebahan nak kenal nak bangun tu. Itulah, kita kenal ni. Kita je diorang. Tak apa, Kanda teruskan Dinda cover line. Boleh buat kompang. Syakila Ros, terima kasih untuk punch card-nya. Terima kasih, mantap sudah oren-oren. Terima kasih. Selamat datang. Semoga dipermudahkan urusan, amin. Tidak ada ramen kan? Tak ada ramen.
Jaranglah orang nak datang ni. Yuna ambil baja sampai sini tau. Ada surat. Siapa ni? Lama tak jumpa ni. Dah lama tak jumpa dia. Konnichiwa Nata, apa khabar dirimu? Di mana keberadaan dirimu ni? Lama tak jumpa dia. penuh. Kanda poket kanda sudah penuh. Repot lah. Buang sampah berata-rata. Repot. Dah lama tak jumpa dia. Mana babon? Tak tahu. Babun pula. Kanda. Kamu babon yang kanda ya? Maaf, Apa? Kanda. Nanti Dinda tunggu balasan surat dari Yuna dulu. Kalau dia mau Dinda ambil dia, nanti Babun naik dengan Kanda boleh? Lepas tu nanti Dinda ambil dia. Lepas tu nanti Dinda hantar surat pada Kanda. Tanya Kanda di mana. Ya, Babun ni tiada kuda kah? Tidak dah, dia tak berani bawa kuda kan lah. Dia tak berani bawa kuda. Tak berani, kenapa? Tak tahu, dia takut. Dia kata. Kata mau jadi apati. Sekarang ni mana dia masalahnya ni? Ya. Babun kena tarik nenek moyang kah? Dia kena tarik ke? Sudah. Nanti dia ada di dalam ni ya. Babun kena tarik ya. Howdy nanas, howdy. Mana mereka? Nanas, terima kasih untuk punch cardnya. Terima kasih, mantap sudah oren-oren. Rasanya Abang pergi sekarang. Dah lama tak jumpa dia. Lama tak jumpa Yuna. Mana kena gagak. Wow. Kenapa ni? Tak, tengah tengok dia nak lasu lembu ni. Kanda.
Ya. Dinda pergi dulu ya. Mau pergi ke Ah. ambil dia di rumah Wal Scofield. Okey. Baik. Hai, dah lama tak jumpa ni. Ni Mas Mas batu-batu tap-tap sekelilingnya. Oh, sudah 14k, mantap. Kasih 20k pula. Kasih tambah 20k pula. Mari. Siapa yang belum oren boleh kasih oren dulu Boleh kasih oren dulu. Rumah Wan Scofield. Rumah Wan Scofield. Okey. Autopilot. Bentar lagi kita ambil Yuna, lepas tu kita cari kena gagak di mana. Ya, tadi kita rentas hujan. Kita mau berjumpa, hamba mau jumpa Nata hamba dah lama tak jumpa ni. Kuat hujannya. Ni semua okey ke? Okey ke semua? Okey kan ni moyang semua? Diam saja ni, kenapa tak komen-komen? Kasih komen-komen Sementara hamba nak sampai destinasi ni, bolehlah. Mau tanya apa-apa ke, mari Bagaimana kerja hari ni? Okey kan ni moyang semua? Hari ni hari Selasa kan? Hari Isnin cuti. Hari ni sudah start kerja. Ada yang kena Tuesday Blue ke? Tuesday Blue. Tuesday Blues.
Kenapa aku dah jalan lambat lah? Oh, ada balas. Sekejap. Kenapa dia bergerak macam Harry Potter ni? Banyak pocong dalam Nusantara sekarang tu. Itulah. Banyak pocong dalam Nusantara sekarang. Semua melompat-lompat saja. Kudanya tak nampak. Betul sekarang hamba kurang berada ni di dalam bandara sekarang, di dalam pekan. Sebabnya mesti akan jadi macam tu lah. Kudanya tidak nampak ke itu. Tengok ni hamba lalu sekitar Valentine, tengok hamba punya PL, paket loss hamba naik 15 tiba-tiba. Tadi okey saja. Di Little Creek tadi 1 saja PL hamba 1%. Ini tadi naik sampai 15. Itu tak masuk pekan lagi tu. Masuk pekan mau berpuluh-puluh. Tambah malas nak masuk pekan-pekan yang banyak orang lah. Macam Valentine, Blackwater, begitu. Strawberry. Belok jangan masuk ah. Elakkan masuk. Menanam di sini ya. Lebih satu padang tu dia guna. Tak sampai. Sudah letih. Dia gitu. Dia gitu. Coba teka siapa? Coba teka siapa nih? Siapa ya? Siapa orang ini? Dia? Siapa ini? Itu aku ingin ini ya, membisukan mulutnya dengan memotong tangannya. Kenapa? Kamu tidak membaca suratku kah? Itulah itu yang kena pelik. Kenapa? Apa? Oh, manis sangat. Bukan saja Kenapa terlampau manis? Kenapa? Kenapa? Apa yang manis ya? Tidak boleh lah terlampau manis. Kamu lupa ke aku allergic sama orang-orang seperti itu. Masih kayak Kamu sihat Anata? Sihat. Gimana dia kerja kamu? Okey kah pekerjaan? Ya, akan dah sihat saja. Tapi kerjanya okey, cuma marilah kita jalan-jalan. Ke mana? Jalan-jalan.
Kamu bawa Boleh. kuda kanda ya? Boleh? Hah? Bawa kuda kanda. Kenapa aku yang mau? Bawa saja. Boleh. Ya, tapi mau ke mana kita? Nanti kanda beritahu lah. Sebentar. Beli. Bawa. Kuda ni. Macam baju yang kamu pakai ya. Aduh. Ih, tak gentleman langsung. Mau ke mana kita? Quality Creek lah. Mari. Tempat baja. Kalau tidak dah nanti kanda hantar surat pada kanda gagak. Sebenarnya ada. Kanda penat juga lah. Agak penat lah nanti. So, jadi kita ke Little Creek. Little Creek. Hai. Jauhnya kita. Ketemu dengan ini kan? Kena gagak ke di sana? Iya, dia ada di sana. Kami tadi meronda-ronda di tempat-tempat yang suku asli jaga lah. Moon Herbs, ginseng, pasal ke Little Creek, gitu. Penat lah Nata kerja. Kesian. Berehat lah. Ui, banyaknya dia menanam. Iya, Ramai ni ada di sini. iya. Kanda lalu tadi dia ambil satu padang tau. Satu padang penuh. Sebelum ini padang itu kosong banget. Jadi Itulah. dia menanam di sana. Satu padang penuh dia ambil tu. Kamu pergi mana Nata? Berehat di rumah kah? Tidak lah, tadi aku bangun di NS pun lupa kan. Oh iya. Hari terakhir ya. Apa tak beritahu Kanda? Nanti Kanda bawa saja kamu daripada Nesbook tu. Kenapa? Apa nyanyi-nyanyi-nyanyi? Iyalah. Di NS pun saja. Ke rumah Wan pun tidaklah terlampau jauh. Benar ada. Kamu tahu Anata? Apa dia? Satu order sudah habis. Lagi 2 order lagi senjata. Ni penona-nona kah? Bukan. 2 daripada tuan. Yang nona itu sudah habis lah. Oh, nona sudah habis ah. Sudah selesai ya. Sebabnya dia pelanggan pertama. Tidak sempat aku sabotage. Itu. Jangan Anata. Coba bayangkan kalau aku sabotage ini di bahagian apa itu? Apa? Di bagaimana? Gunpowder dia. Oh, Mecik ke mukanya. Oh, seronoknya. Berani dia. kenapa kamu cemburu ya? Tidak. Saya kata aku cemburu. Iya kan? Tidak. Tak mungkin aku cemburu. Tapi kalau kamu mau tahu kan, Hmm. Nona itu biasa-biasa saja. Tak cantik pun. Tak cantik pun. Nona biasa-biasa saja lah. Ya. Tapi Oh, yang ada sedang tangannya. sedang membawa kuda ini lagi cantik. Okey, di mana kamu mau aku membunuhmu ni? Apa dia? Di mana kamu mau aku membunuhmu? Bunuh Kanda. Kenapa? Iya. Terlampau manis, sangat bahaya. Kanda macam ni dengan orang yang Kanda sayang saja tahu. Bukan senang-senang Kanda nak buat macam ni pada nona-nona yang apa? Yang orang kata apa? Yang tidak istimewa. Begitu. Dan Ini biasa-biasa. Nona yang itu pun sama juga cuma sebab kamu mau inginkan bisnes itu, makanya kamu tu bercakap ini deh. Bercakap manis bersama dia ni. Oh, tidaklah manis. Tidaklah manis seperti mana yang Kanda katakan pada kamu sekarang ini. Tapi apa yang Kanda boleh cakap? Kanda bagi kata-kata yang boleh membuatkan membuatkan dia mahu membeli senjata pada Kanda saja. Itu saja. Seperti apa?
Apa dia? Seperti apa? Seperti apa? Katakanlah seperti apa? Seperti ini. Ini adalah bolt action rifle, senjata yang digunakan meluas oleh lawman. Senjata ini sangat kuat dan boleh menembus kepala sesiapa saja yang menembaknya kepada sasaran. Sangat kuat apabila berhadapan dengan bison. Sekali tembak saja boleh pecah kepala bison itu. Gitu saja. Buat apa nak bagi ayat manis-manis pada nona lain lah? Ya, mana tahu. Tiba-tiba. Kamu mau tahu tak Nata? Apa dia? Kanda sebenarnya kalau nona itu biasa-biasa saja di mata Kanda tak pandai memberi ayat manis lah. Gitu. Saya tidak percaya seorang lelaki ni. Kenapa? seorang lelaki. Kenapa? Dia buku pun bercakap benda yang sama. Bersama benda yang sama. Katanya jangan percaya kata-kata lelaki. Kata-kata lelaki semua dusta. Tidaklah. Okey, begini. Kena mau tanya kamu, Nata. Apa yang membuatkan kamu jatuh cinta pada Kanda? Apa ya? Apa ya? Di saat Berhati-hati, di kanan ada beruang. Ya? Di kanan ada beruang. Takutnya Ya. harus cepat. Di tempat baja. Sebab baca ke? Ya, tempat baja. Saya tengok. Kalau tidak ada nanti Kanda hantar surat pada Kanda Gagak. Tanya dia di mana. Baik. Tidak mau melawat ini kah? Bekas kekasihmu di sini? Kanda sudah lupa. Oh, sudah lupa dia wujud kah? Bagus sangat ni. Ya begitu. Begini. Kita perlu bersama dengan apa yang bersama dengan kita. Itu yang perlu difikirkan. Tak perlu yang lepas itu jadi sejarah hidup Kanda. Begitu. Alamak. Lari. Wah. Hebat. Kemahiran berkuda kamu, Nata. Tidak. Wah. Panic.com. Panic.com lah. Oh, dalam orang. Maafkan saya terlepas. Panic.com punya what? Mana lagi bro kat sini? Kanan ni ada juga. Janganlah cakap benda tu. Tadi kena kejar 2 ekor tau di kampung. Tapi ni 2 agak ekor. aneh. Sepertinya rusa-rusa di sini tu tidak bergerak ni. Iya, kumbang. Oh, nampak macam mereka sudah pergi tempat lain ni. Ya, Kanda hantar surat dulu. Okey. Tunggu dia balas dulu. Ingat tak? Di sini. Ingatlah. Kanda bantu kamu kutip baja. Di sini juga tempat kali pertama kita berbual. Itulah. Wow, Mak. Aku teringin mau tahu. Masih adakah beruangan di belakang ini? Yang tadi itulah tu rasanya. Oh, dia sudah berlari ke sana kah? Ya.
Kadang-kadang dia bertukar-tukar tempat itu. Kau panggil kuda kamu tu. Apa tak bergerak ni? Sini Rodriguez. Adik kau hebat, selamat malam. Mina, apa kabar Mina? Sihat kah Mina? Kenapa tak bergerak ni? Okay. Ya, bersama kekasih hati. Oh, kena kakak ada di Saint Denis. Saint Denis? Mau pergi? Kita tukar baju lah. Kamu ada baju lain? Tidak ada. Boleh pergi ke Saint Denis. Cuma sekarang ni waktu Apa dia? Cuma sekarang ni waktu malam. Nanti dikejar sama serigala. Kita naik wagon lah. Hai. Kamu kata hari tu ini apa Geramlah, kamu tu selalu cakap manis. Kau boleh nak kumpulkan kamu di sini juga. Jangan begitu. Anata, Apa? kamu kata hari tu ini tempat pertama kali kita pertama kali peluk ya. Betul. Kenapa? Macam ni ke? Oh tak. Mengambil kesempatan. Memang layak dipukul. Marilah, kena bawa pula. Lupa kita naik wagon kan, Maria. Kamu ada baju lain tidak dah? Kenapa? Kenapa dengan baju lain? Tak tahu lah. Takut kamu tidak selesa masuk di sana pakai begini. Tidak, saya okey saja. Agak, baik. Kita tukar wagon dulu. Cuma takut bangsawan-bangsawan di sana tidak selesa ni. Tidaklah. Kenapa tak lari ni? Kenapa tak lari kuda ni? Kudanya degil-legil. Kamu kurang memberi dia makan sampai dia tidak bersemangat. Kan dah bagi banyak makanan pada dia. Alih. Silakan Tuan Puteri. Sekejap, tanda ni dulu. Bar Saint Denis. Bar Saint Denis, okey. Marilah. Mari. Lama kan dah tak nampak Wan lah. Di mana Wan? Tidak tahu tu, mungkin pada mengikut kucing-kucing. Mengikut kucing. Mengikut kucing-kucing di merata Nusantara. Oh ya. Tadi aku mau balik ke rumah tu, ternyata pintunya kunci ni. Kunci? Tak boleh masuk. Tidak boleh masuk? Kamu tidak ada kuncinya ke? Anata? Tidak. Ada kuncinya. Ada kuncinya? Tiada. Tiada ya. Bayangkan. Dikurung daripada depan rumah oleh adik sendiri. Kejamnya. Kejam. Iya.
Bukan kejam. Mungkin kuncinya tertinggal ataupun kuncinya bawah tanah lah. Betul. Mungkin kuncinya terjatuh bawah tanah kan gitu. Terus. Tapi rasanya Wan mungkin di Mexico lah Tuan atau Buat apa dia di Mexico? Ada apa di Mexico? entah katanya penyakitnya itu tidak diubati di Mexico. Penyakit apa? Penyakit buaya ke? Mungkin. Dia ada penyakit. Mungkin. Tapi kalau dia tidak ada, lagi bagus. Kenapa? Bolehlah kita pergi ke mana-mana sama-sama setiap hari. Itu pun kalau gerabaknya boleh masuk lah. Agau. Itu pun kalau gerabak dia boleh masuk. Ini aku sering dikejar dengan serigala ni di sini. Oh di sini ya. Betul. Sebab itu aku sudah berjanji kepada diriku tidak akan bergerak pada waktu malam, hanya pada waktu siang. Jangan risaulah. Kalau kamu dengan Kanda semuanya okey saja. Berani sekali tuannya ada di depan itu, tak takut kepada ini. Ya. Serigala. Sebentar, izinkan saya lelap mata bentar. Apa dia? Mau lelap mata sebentar. Baik. Peluklah tangan Kanda. Sandarlah di bahu Kanda. Nanti sampai nanti Kanda beritahu ya. Dah lama tak jumpa Yuna kan, nenek moyang semua kan. Dah lama tak jumpa Yuna kan. Selalu hamba sebut inilah orangnya. Yang mana nenek moyang, mana follower yang baru-baru itu, yang baru follow hamba itu, yang hamba selalu sebut, oh hamba sudah ada nona, kan. Sudah mau kahwin, inilah pasangannya Yuna Nagashima Scofield. Inilah orangnya yang dengan hamba sekarang ini. Begitu. Gitu. Inilah orangnya yang hamba cakap selalu itu. Yuna tu, itu inilah orangnya. Sudah bangun ke? Tadi aku bermimpi pelangi tiba-tiba naik ni. Oh ya ke? Ya memang betul sebab kita berada dekat dengan pekan. Pekan ni sangat berhantu lah sekarang. Ya sangat berhantu. Worry sometimes. Ya lebih elok jangan masuk demi mengekalkan kita berada di dalam. Mengekalkan kita bangun tidur sampai bila-bila. Takutnya ini nak nampak kan? Tapi nanti bila kita sudah jauh nanti dia akan turun. Bermakna pekan itu padat sekarang ini. Sangat-sangat padat. Sekarang pintu untuk masuk ke sini berapa ya? 220.
220. Masanya 220. Bermakna kalau tidak mau masuk gerabak memang kena bangun dari mimpi awal. Semangatlah orang-orang yang tengah kat gerabak sekarang. Ya. Berapa lama kamu di gerabak tadi, Nata? Gerabak aku tadi 1 jam setengah. Ya. Harga. Kamu mau tahu Kanda semalam sudah masuk, sudah keluar dari gerabak atau sudah bangun tidur. Sekali Kanda ditarik di kawasan inilah. Kanda ditarik. Ya menunggu 1 jam setengah. Tunggu barulah dapat keluar dari gerabak kembali. Lain tengok sudah turun kembali kan? Tangannya sudah turun sikit-sikit kan? Betul sudah turun sikit. Sebabnya pekan itu memang berhantu. Baik tu Kanda jarang berada di pekan. Atau bukannya Saint Denis pun berhantu ni? Saint Denis malam tidak ada pula. Kanda ada datang ke sana sebentar, tidak ada pula nampaknya. Baguslah begitu. Semoga saja Saint Denis tidak berhantu. Ya. Nata, kamu mau tahu tak Nata? Apa dia? Sebenarnya ada sebab kenapa Kanda bekerja keras akhir-akhir ini ya. Kenapa? Kamu kekurangan uang kan? Bukan. Nanti Kanda akan beritahu. Ya. Ya, kamu kekurangan uang ni. Bukan. Ataupun kamu punya teman wanita yang lagi muda daripada aku ke? Tidak. Bukan kamu muda lagi kan Nata? Yang mana tahu lagi muda? Kanda sudah tua tau. Okey. Kalau bukan tentang itu, kamu ada masalah dengan ini ke? Apa? Masalah minum di bar sampai ketagih macam tu? Tidak. Tidak. Itu sekarang Kanda, kamu tahu tak Nata sekarang? Disebabkan Kanda mahu mengurangkan pengeluaran wang untuk makan, Kanda tanam sendiri tau. Kanda sudah pandai masak osteo tau. Oh iya kan? Tapi dagingnya daging kugar. Daging kugar itu dah lah keras. Kanda potong ikut urat tau. Kenapa tak sekalian daging ni, daging buaya? Daging buaya jangan. Ini peliharaan Kanda ini. Jangan. Dia sudah berada di kawasan buaya. Ni. Ya. Kita boleh membeli daging buaya. Dan juga ini adalah kawasan Panther. Panther? Ya. Panther berada di kawasan ini. Berjumpa lagi dengan Panther. Panther lagi bahaya daripada kugar. Kalau kamu mau tahu Nata. Tidak ada kita tidak akan tahu bila dia akan menyerang. Tiba-tiba saja sudah ada depan mata. Sangat bahaya. Jadi penasaran aku sama Panther itu. Apa dia? Jadi penasaran aku sama Panther itu. Mau coba? Tidak. Kanda ada satu tempat di mana Panthernya selalu keluar. Sepatutnya halangan untuk Tuan Kilau kemarin tu bukan buron. Patut kita kasih dia ke Panther. Ya, betul. Salah target. Beruang itu tugas yang senang saja Nata sebenarnya.
Ini painter itu. Ui. Makan minum RM3 lah. Sebentar. Sampai barang nanti kita minum. Kita makan minum di situ. Bagus sekali rumah-rumah yang ada di sana. Oh. Okey. Ramainya. Nanti kita akan agi-agikan berapa orang. Jadi kita mungkin boleh 10-10 ataupun 5-5. Ataupun bagi. Ada apa tu? Mari kita lihat. Mari. Atau kena gagak. Bukan. Ada apa ni? Oh, menu. Menu. Ya, bersebelahan saja dengan tempat kita. Saya rasa nanti Tuan Johnny Depp boleh ikut saja wagon ini dari belakang. Ni kalau bahasa Melayu tempat tu namanya Bear. Bebe. Bear, wai mana Bear? Jadi teringat dengan tuan yang rambut apa itu? Oren itu. Howdy. Hai, howdy. Howdy. Oh, tak kena gagak. Oh, baru nampak. Iyalah, betul berkesan sungguh lah. Tapi Cepat sampai. Saya ada makanan saja, minuman tunggu tuan. Okey. Ini Abadul nampak lebih gemuk daripada biasa. Abadul lagi. Abadul lari sambil makan, Nona. Tak boleh turun. Sambil lari, tambah kalori, Nona. Oh, Abadul pegang apa tu? Betul Abadul. Ni tempat jampi Bun. Oh. Bun. Tuan. Aha. Tuan Maverick. Ya. Bun ada cipta alat baru tau. Bun. Ya. Siapa Bun? Nama? Ya, Babun Bendul. Ya. Sama macam saya tengok dekat kawan saya punya ni lah. Sama kan? Lagi sekali. Bun ada cipta benda baru tau. Ya. Tuan Maverick. Tu, simpet. Dekat kaki Bun, nampak? Uish. Nanti semalu tak melekat lah. Betul. Tak kena duri lah kan? Ya, Bun kan selalu duduk dalam hutan sekarang. Aha. Oh, itu kamu. Lagi Bun lagi hebat lah. Kasut pun tak pakai. Ya. Tak ada boot. Bun bukan tak nak pakai. Kalau Bun pakai nanti kasut nanti kaki Bun selumpar lah. Masuk selumpar lah. Ya. Faham? Kamu apa khabar? Sihat lah. Kanda. Ya. Ni. Saya mau bayangkan muka kawan saya lah. Nampak dia Syafizal macam mana dia buat kalau macam tu. Sabar Bun. Sekejap Bun, saya mau bayang. Saya punya kawan lah. Kau personal lah. Oh. Wah. Tapi anak padan ni aku ambil dulu lah. Terima kasih. Siapa Syafrizal sampai membuatkan dia marah ni? Tidak tahu. Tak tahu. Kamu kenal ke Babun? Tak. Bun kena Bania Ottoman saja. Apa dia? Nama dia? Bania Ottoman saja. Kanda kenapa Kanda? Dia tak tahu lah bila menyebut Syafrizal dia terus dia punya kerongkong lah. Syafrizal. Ya, tahu ini kenapa ada terbaring? Tak tahu. Ini dah kenapa ni? Dia macam ni tuan. Tadi dia cakap dia punya gigi ada cili tuan. Bun pakailah anak panah. Cocok kerongkong dia tuan. Ya. Boleh. Silakan doktor, silakan. Nak alihkan cili pakai panah. Kenapa dengan tuan ni? Kamu dah makan minum ke? Atau? Ada. Dah cukup ya. Baru.
Kena mau beli air ya. Sampai macam tu ya. Nak bertindak? Aduh. Berapa? Okey, kos perawatannya $30. Nombor poket saya 293. Okey. Dapat tuan. Ya, baik. Baik, sama-sama. Baik. Aduh. Doktor. Ya, ya. Ini angkara satu nama saya, Doktor. Angkara satu nama? Ya. Syafizan Fauzi, Doktor. Tak tahu. Tak percaya kerana nama pun sekarang dah tukar. Oh. Kobar, kamu tahu kah Olivia sudah kembali mengambil alih restoran Sampai ini? sini kejap. Oh ya ke? Tadi jumpa dia sekejap. Oh. Wih. Tadi Dinda risau ha? Janganlah. Kena tarik betul. Kenapa ni? Aduh, sudah lama queue. 42. Aduh. Aduh. Ya, kena tarik. Aduh. Aduh. Baru aja jumpa Yuna tu hari ni. Aduh. Itulah.